Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam 13 Ramadan. Selamat datang kembali ke rancangan STS Santai Tapi Sampai. Saya Iris Sofia Muhammad Fairuz dan hari ini kita berada dalam episod yang kedua yang bertajuk Ramadan dan Transformasi Diri. Bersama kita hari ini, seorang tetamu yang tidak asing lagi iaitu Ustaz Ashraf bin Cik Noh selaku penyelaras Makdis di Sekolah Tinggi Segamat. Assalamualaikum Ustaz. Kaifa haluka? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana bi khair. Terima kasih kerana menjemput saya ke episod kali ini. Sama-sama Ustaz. Sebelum kita pergi dengan lebih jauh, saya ada satu soalan untuk Ustaz. Ustaz, bolehkah Ustaz kongsi dengan kami apakah itu Makdis dan peranan Ustaz sebagai penyelaras Makdis di Sekolah Tinggi Segamat? Baik, untuk pengetahuan para penonton, Makdis adalah singkatan daripada perkataan Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah. Jadi, saya diamanahkan sebagai tugas penyelaras adalah untuk mengelola dan menjalankan program-program yang ada di sekolah berkenaan dengan Hari Kebesaran Islam. Oh, baru saya faham. Baiklah. Jadi kita kembali semula kepada topik yang nak kita bincangkan pada hari ini. Bagaimanakah Ramadan dapat membentuk peribadi yang lebih baik atau dalam erti kata lain, bulan jackpot bagi kita? Betul tak Ustaz? Betul. Jadi Ramadan ini sebagai bootcamp ataupun madrasah tarbiyah untuk diri kita. Bukan sekadar kita hanya berlapan dan dahaga, tetapi ia satu latihan untuk kita membentuk disiplin diri, membentuk kesabaran diri dan keikhlasan kita di dalam kita menjalani ibadah. Ustaz, bila masuk bulan Ramadan, kita boleh nampak banyak sangat perubahan. Ada yang dah mula pakai tudung, ada yang dah mula solat 5 waktu, rajin baca Quran. Kenapa bulan Ramadan ni jadi turning point untuk ramai orang? Baik, sebab dalam bulan Ramadan ini, syaitan dibelenggu. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, apabila datangnya bulan Ramadan, pintu-pintu syurga akan dibuka, manakala pintu-pintu neraka akan ditutup dan syaitan dibelenggu. Jadi, syaitan dibelenggu dan suasana sangat kondusif untuk kita buat kebaikan. Semua orang berlumba-lumba untuk buat amal kebajikan, suasananya lebih tenang, hati lebih mudah untuk menerima hidayah. Dan juga Allah bukakan pintu keampunan seluas-luasnya untuk kita beramal ibadah. Masya Allah, tabarakallah. Betul tu Ustaz. Tapi persoalannya, macam mana kita nak pastikan benda kebaikan ni boleh sampai lepas Ramadan? Yelah, bukan apa Ustaz. Kadang-kadang bila puasa dah nak habis, semangat kita pun makin luntur. Macam mana ya Ustaz? Inilah cabarannya. Untuk kita kekalkan perubahan, kita boleh guna formula 3P. Baik, yang pertama, pilih amalan yang mudah. Yakni kita jangan terus buat perkara ataupun sesuatu yang berat. Contohnya kalau baru mula membaca Quran, teruskan dengan satu muka surat sehari selepas Ramadan. Baik, yang kedua pula ialah pasang niat dan azam. Jadi, kita niat kita terus untuk beristiqamah. Kalau sebelum ini kita rajin ke masjid, cuba kekalkan sekurang-kurangnya kita dapat berjemaah di waktu subuh secara berjemaah. Dan yang ketiga ialah persekitaran yang baik. Kita perlu mencari kawan ataupun komuniti yang sama-sama nak berubah. Dan kalau kita dikelilingi oleh orang yang baik, insya-Allah kita akan terus termotivasi dan terus berubah. Wah, hebat betul formula ni. Jadi maksudnya, kita jangan terus target tinggi, tapi mulakan dengan sesuatu yang kita mampu buat, tapi setiap hari. Tak begitu Ustaz? Tepat sekali. Jadi ingat, Rasulullah SAW telah bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ialah amalan yang berterusan walaupun sedikit. Jadi, jangan kita putus asa untuk
kita berbuat amal kebajikan sekiranya kita tidak mampu. Yang penting kita perlu istiqamah. Ustaz dan penonton yang dirahmati Allah sekalian, untuk segmen seterusnya, kami ada satu kisah inspirasi yang saya rasa sangat sesuai untuk dikongsikan dalam episod kali ini. Oh, jom kita dengar. Assalamualaikum. Nama saya Ali. Sebelum Ramadan, saya jarang solat. Lebih banyak habiskan masa dengan main game. Tapi pada satu hari kat bulan Ramadan tu, saya ada terdengar orang berceramah tentang kelebihan solat dan macam mana solat ni boleh mengubah hidup seseorang. Lepas saya dengar ceramah tu, saya nekat nak cuba solat 5 waktu sepanjang Ramadan. Awal tu memang susah, tapi saya paksa juga diri saya untuk teruskan. Time tu juga saya mula baca Quran setiap malam sebelum saya tidur. Dan bila bulan Ramadan habis, saya rasa sangat sayang nak tinggalkan rutin ni. Jadi, saya teruskan solat 5 waktu. Dan akhirnya jadi satu kebiasaan. Sekarang, saya bukan saja lebih dekat dengan Allah, tapi hati ni juga rasa lebih tenang dalam kehidupan seharian. Masya Allah, kisah yang sangat menarik. Inilah bukti bahawa Ramadan boleh jadi titik perubahan. Kadang-kadang perubahan itu boleh bermula daripada satu langkah yang kecil. Betul tu Ustaz. betul. Jadi, untuk sesiapa yang ada niat untuk berubah, jangan tunggu lagi. Mungkin asbab bulan yang mulia ini, kita akan jadi lebih baik. Satu lagi Ustaz, salah satu perkara yang sangat-sangat ditekankan dalam bulan Ramadan ini ialah sedekah. Tapi, ramai yang anggap sedekah ni untuk orang kaya sahaja. Betul ke Ustaz? Oh, tidak. Sedekah bukanlah sekadar duit. Tetapi senyuman itu pun sedekah. Menolong kawan pun sedekah. Mengalihkan sesuatu yang berbahaya ataupun yang tajam daripada jalan pun dikira sedekah. Malah dalam konteks seorang pelajar berkongsi ilmu pun dikira sedekah. Wow, maksudnya kita semua pun mampu bersedekah. Tak kira siapa pun kita. Betul kan Ustaz? Ya, betul. Jangan lupa dalam Ramadan doa kita sangat mustajab. Jadi banyakkanlah kita berdoa untuk istiqamah dan memohon keampunan daripada Allah SWT supaya Allah tetapkan hati kita di dalam kebaikan. Baiklah, satu lagi perkara penting ialah akhlak mulia. Kalau kita boleh bersabar masa puasa, kita juga patut bawa kesabaran itu di luar bulan Ramadan. Tepat sekali. Ramadan mengajar kita untuk mengawal kemarahan, bercakap dengan baik dan menghormati orang lain. Inilah yang perlu kita bawa sepanjang hayat kita, bukan hanya di bulan puasa sahaja. Baiklah, sebelum kita akhiri episod pada kali ini, Ustaz, ada apa-apa pesanan tak untuk dikongsikan dengan penonton yang berada di luar sana? Yalah, sedia maklum, awal Ramadan penuh rahmat, pertengahannya pula terbuka pintu keampunan, di penghujung bebas dari api neraka. Ya, jadikan Ramadan sebagai satu titik permulaan dan perubahan. Jangan biarkan amalan kita hanya bertahan Ramadan sahaja, tetapi kita teruskan untuk sepanjang hayat kita. Subhanallah, sangat inspiratif. Terima kasih Ustaz di atas perkongsian yang sangat bermakna ini. Saya harap semua penonton dapat manfaat dari rancangan ini dan terus melakukan kebaikan setelah di bulan Ramadan. Sahur pagi jangan terlupa untuk tenaga sepanjang hari. Niat di hati kena dijaga. Ibadah puasa moga diberkati. Saya Iris Sofia Muhammad Fairuz. Kita berjumpa lagi dalam episod seterusnya dalam STS Santai Tapi Sampai. Assalamualaikum.